Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Aisyah Raufan bin Muhammad Amin, wartawan TV PSS Putra Bestari anda hari ini. Pada 27 Julai 2025, Sabtu yang lalu, Sekolah SK Berdahili telah mengadakan kejohanan sukan tahunan ke-73. Pelbagai acara padang akhir telah dijalankan, antaranya acara larian 4x100 meter, 100 meter, 200 meter, tarik tali dan acara bagi murid PPKI, prasekolah serta acara sukan nikah bagi murid tahun 1 dan 2. Tahniah diucapkan kepada Rumah Perwira kerana mendapat johan keseluruhan kejohanan sukan tahunan Bandar Hilir yang ke-73. Manakala Rumah Pahlawan meraih naib johan diikuti dengan Rumah Perdeka dan terakhir sekali Rumah Panglima. Tidak lupa juga pada kejohanan sukan tahun ini, olahragawan harapan dinobatkan kepada Bovin anak lelaki Matahun dari 3 adil, manakala olahragawan sekolah dinobatkan kepada Wafi Raya bin Muhammad Hafiz dari 5 adil. Apakah perasaan anda bila dinobatkan sebagai olahragawan sekolah SK Berdahili tahun ini? Saya berasa gembira dan bersyukur kerana dapat menjadi olahragawan sekolah. Saya akan bersungguh-sungguh untuk tahun depan. Sekian saja daripada saya. Akhir kata, majulah sukan demi kelesian negara.